Orang tak kenal maka tak cinta. Nama diberi tanpa dipinta, Ahmad Amirul Hakimi bin Ahmad Mizi, calon Majlis Perwakilan Murid SMK Sultan Tajul Arifin. Saya tahu saya bukan calon yang menjanjikan emas dan permata, tapi saya percaya pada satu perkara, iaitu tentang kebajikan, dan suara anda akan saya utamakan. Setiap orang adalah pemimpin. And if you want to be a good leader, first you must be a great follower. Jika kamu mahu menjadi seorang pemimpin yang baik, kamu mesti terlebih dahulu menjadi seorang pengikut yang baik. Sepanjang saya berada di SMK Sultan Tajul Arifin, saya sentiasa berusaha memberikan yang terbaik sama ada dalam akademik maupun co-curriculum. Setiap pengalaman dan pencapaian ini telah mengajar saya tentang disiplin, tanggungjawab dan semangat untuk terus berkhidmat. Saya percaya pemimpin yang baik bukan hanya bercakap tentang perubahan, tetapi menunjukkan komitmen melalui tindakan. Inilah antara pengalaman dan pencapaian yang telah membentuk diri saya. Dan kini, saya bersedia menggunakan segala pengalaman ini untuk berkhidmat pada seluruh warga SMK Sultan Tajul Arifin. Jika diberi peluang untuk memimpin, saya ingin melihat sekolah kita menjadi sekolah yang bukan sahaja cemerlang dalam pencapaian akademik, disiplin atau hanya mampu mengira 6-7 sahaja warga sekalian, malah menjadi tempat yang melahirkan murid yang berani mencuba, aktif dalam pelbagai bidang dan yakin dengan kebolehan diri masing-masing. Saya percaya setiap murid mempunyai potensi yang tersendiri. Apa yang paling penting, keberanian untuk mencuba dan keyakinan untuk melangkah ke hadapan. Saya juga ingin mencadangkan platform aduan Student Voice secara dalam talian yang boleh diakses oleh semua murid SMK Sultan Tajul Arifin. Melalui platform ini, setiap murid dapat berkongsi cadangan, pandangan atau aduan dengan mudah. Saya akan berusaha menjadi penghubung antara suara murid dan pihak sekolah agar setiap pandangan diberi perhatian. Pohon beringin teguh berdiri, tempat berteduh si anak dara. Bukan nama yang kita cari, tanggungjawab sekolah dijaga mesra. Akhir kata, saya tidak menjanjikan bulan dan bintang warga semesta sekalian, tetapi saya sanggup menjadi roket untuk membawa kita ke arah perubahan. Ayuh warga semesta, perubahan bermula di tangan anda. Jika anda mahukan suara murid terus didengari, berilah kepercayaan kepada saya, Ahmad Amirul Hakimi bin Ahmad Mizi. Suara anda, tanggungjawab kita.